Tetapi dengan ada ihsan nanti daripada susah politik Menteri KKW ini, mudah-mudahan datang, bukan sebenarnya datang bawa macam-macam hal nanti, insyaAllah kita doakan. Iaitu satu lagi jalan yang menghubungkan antara Sungai Nilam ke Alah Batu. Sekarang ni kalau kita nak pergi ke Alah Batu, kita kena masuk negeri Perak dulu. Kena bayar tol dulu dekat negeri Perak, baru sampai ke balik ke Ruslan. Jadi dengan adanya kebenarnya jalan Sungai Nilam ke Alah Batu ini, pertamanya kita akan menaik tarafkan petani-petani, pekebun-pekebun di dalam sepanjang jalan ini. Mereka boleh mengeluarkan hasil mereka dan hasil mereka pun boleh berharga tinggi kerana ada jalan yang baik. Kali harga jatuh kerana nak datang jauh kena berpusing ke negeri Perak.